Baru-baru ini, penyanyi Datuk Nora Arifin mendakwa bercerai adalah solusi terbaik walaupun masih sayangkan suaminya setelah pelbagai usaha untuk memulihkan perkahwinan tidak berjaya. Sejak tahun lalu, kemelut rumah tangga antara Datuk Nora Arifin atau nama sebenarnya Datuk Wan Norafiza binti Datuk Haji Wan Arifin 52 dengan suaminya Dr. Rusdi Ramli telah menjadi pupulan hangat di laman sembang. Perkongsian Nora dalam Instagram memaparkan video Dr. Rusdi melafazkan cerai terhadapnya telah mengejutkan pelbagai pihak. Rentetan itu, pelbagai dakwaan dilemparkan sehingga mendorong Nora memfailkan perceraian di Mahkamah Rendah Syairah Petaling. Baru-baru ini, Nora mendakwa beberapa faktor menjadi punca krisis rumah tangga. Namun, campur tangan orang ketiga adalah faktor utama dalam hal itu. Bagaimanapun, Nora mengakui hatinya masih sayang terhadap suami. Namun, Nora menjadi sukar kembali bersama selepas pelbagai usaha dilakukan tidak membuahkan hasil. Malah, Nora turut mengulas bahawa dirinya memilih untuk berundur dan menganggap ia sebagai jalan terbaik buat dirinya. Untuk rekod, Nora sebelum ini mengumumkan perkahwinannya dengan Rusdi pada 2021 dan akhirnya bercerai. Sebelum ini, Nora pernah mendirikan rumah tangga dengan seorang komposer, Allahyarham Johan Nawawi pada 1992. Mereka dikurniakan 4 cahaya mata dan Allahyarham Johan meninggal pada 24 Mac 2017 akibat serangan jantung. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan hubungan Datuk Nora Arifin dan Dr. Rusdi Ramli bahagia dengan cara masing-masing.